Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aira Alisha binti Razali dari Sekolah Kebangsaan Jawi Pulau Pinang. Hari ini saya ingin kongsi tentang sebuah buku yang sangat menarik. Tajuknya ialah Tak Salah Beralah. Buku ini ditulis oleh Dr. Ahmad Rostam. Cerita dalam buku ini mengisahkan tentang dua beradik yang berebut satu mainan. Dua-dua tidak mahu beralah. Sehinggalah ibunya menceritakan kisah adik-beradik yang saling sayang. Abang memilih untuk beralah, tapi itu bukan tanda dia lemah. Sebenarnya itu tanda dia kuat. Dia sabar, dia tenang dan dia tidak mahu bergaduh. Buku ini mengajar saya bahawa kadang-kadang kita tidak perlu menang semua perkara. Kita bukan berhak ke atas semua benda. Penting juga untuk menjaga hak orang lain walaupun kita perlu beralah. Beralah boleh membuat kita lebih disayangi dan dihormati. Bahasa di dalam buku ini mudah, ceritanya pendek tetapi sangat bermakna. Semua murid patut membaca buku ini. Akhir kata, saya belajar satu perkara yang penting. Tidak salah beralah jika itu boleh bawa kebaikan kepada semua. Sekian, terima kasih.